bilik belah kiri. Okay. Okay. Ready? Are you ready? Raise your hands. Are you ready? Are you ready? Members of the press, are you ready? Semua rakan-rakan ready? Alright. With the count of 1, 2, 3. There you have, ladies and gentlemen, the symbolic gesture of the official opening ceremony of Segambut Enforced by Indonesia Brand and also the biggest film center. Hi guys, so hari ni aku ada dekat pelancaran MFOS Kuala Lumpur Office and Service Center. Ini adalah dia punya main service center dekat KL. Ini dekat Segambut. Tengok, jom kita tour. So ini adalah tempat korang nak servis motor, nak tengok motor. Yalah, dah apa-apa masalah kau boleh datang sini lah kot. Dia baru buat pelancaran hari ini 1 bulan 2 2026. So kita tengok apa ada kat sini. So macam mana korang tahu, Airforce dia ada helmet, dia ada motor dan ya. So diorang ada lancarkan satu motor baru kat sini. Hari ni dia ada lancarkan Airforce CM Moto Dual 250 Dual. Ini macam cepat lah. So 250cc water cool ABS. Macam mana korang nampak? Harga dia 9,888. Adventure bike yang memang berbaloi lah, murah. So ni dia. Abang kita akan tunjukkan bang tinggi berapa bang? Ha? Tinggi berapa? Apa dia? Tinggi berapa? Tinggi 165. Oh ini 165. Tengok. Cecah kaki tak cecah, menjengkit juga. Oh. Tak menjengkit jangan macam tu. Tu menunjuk tu. So nampak ini 165, so kalau kau 165 menjengkit sikit lah. So the price is 9,888. Motor yang dilancarkan CRT The Simple 250 Dual Sport. Button basic. ABS. Depan belakang ada ABS, dua ABS. USB. Korang tengok. Ya, ini dia. So kat sini pun diorang ada dia punya Enforce oil daripada Petronas. Macam mana korang tahu. Dan Enforce pun ada bawa LS2 punya produk, which is the jacket, the helmet. Ini helmet daripada LS2. So kat sini pun. Dan juga sini adalah dia punya service center. Kalau korang hantar motor dekat service center, dia akan pergi ke sini lah. This is the service center area.
korang tengok dia punya bay memang banyak lah. Dia punya bay korang tengok berlambak. So ya, tak ada hal lah. Mungkin tak perlu lama untuk servis. Korang tengok semua motor-motor daripada Enforce ada dekat sini. Ini motor-motor yang tengah servis lah. Daripada CM Moto, QJ Moto, Benda, CM Moto, everything is here. Dia akan servis kat sini. Dan kat sini juga dia ada section untuk dia punya showroom, which is the other side. Jom pergi tengok. Jadi ini adalah dia punya showroom. This is X-Wedge. Bapak ni motor-motor besar. Dan dia ada W Moto. Ni Moto Morini. QJ Moto. Handsome. Harga motor-motor QJ memang bapak berbaloi lah. Murah. Tapi kalau korang nak beli motor teringin, nak beli motor, korang boleh try datang sini tengok dulu. Aku rasa boleh try juga. Jom kita try on satu. Kunci tak ada. Tadi ada kunci, dia dah buang. Oh, ini dia SRK. Ya, ini adalah dia punya Eric Z0 motor EV. Eric Vogue SYM. Ini Benda lah. Ni Kiwi, Benelli masih ada lagi. Ya, ini adalah dia punya showroom. Showroom dia memang besar. Kalau korang nak tengok apa yang motor-motor Enforce, korang boleh datang sini dan boleh try kot. Maybe boleh try lah. Aku kena tanya dulu lah. Diorang tempat ni ada 2 level. Satu ini adalah ground floor, tapi aku tak pasti yang first floor boleh datang ke tak. Tapi nanti aku check. So this is the pelancaran. Very big area. Memang besar. So atas adalah tempat waiting area ke siap. Ini dia tempat dia. So jadinya sesiapa yang beli motor daripada Enforce, korang tak perlu risau lah. Sebab kat sini diorang ada very big service center. Siapa yang duduk KL lah, area lain tu mungkin dia ada more smart shop. This is the main one lah. Dekat Segambut. Dan so technically korang tak perlu risau pasal spare part ataupun nak claim warranty ke. Korang boleh just directly datang sini lah. Saya ada warranty dan no problem. Tapi nampak dia punya tempat memang promising lah. So technically korang tak perlu risau lah pasal servis untuk motor-motor Enforce, motor daripada China. But then again, korang ada support dekat lokal. Harga pun memang berbaloi. Kat sini kau boleh dapat 4 silinder 25,000 je. 4 silinder 450cc 25,000 saja. Macam memang price over, aku boleh katakan price over the power memang jauh beza. So yeah, kalau korang ada berdekatan kat area ni, korang boleh datang try tengok kat sini dia punya showroom. Semua jenis motor daripada Enforce yang ada. Dan ya, itu je untuk hari ni. Nak share pasal ini. So yeah, macam biasa, komen, like, subscribe. Bye. Assalamualaikum.